Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you and greetings. Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Kembali bersama saya Syafiq Ashraf. Hashtag Forever No Ranger. Terima kasih kerana terus setia mengikuti perkembangan saya di YouTube ini. Seperti biasa, jangan lupa tekan butang like, share, subscribe dan juga butang notifikasi untuk dapat pemberitahuan setiap kali saya membuat naik video yang terbaru. Baiklah, selamat datang ke hari kedua di Osaka, Jepun ini. Dan dah kenapa pula nak pakai baju Melayu ni tiba-tiba saja. Saya nak ke satu tempat yang boleh disifatkan sebagai antarabangsa lah kiranya. Sebab tu saya pakai baju ni. Saya akan menghabiskan sepanjang hari di tempat itu. Kat mana tu? Kena tunggu dulu. Sekarang pun dah nak pukul 7 pagi. Terang je. Dah terang je pukul 7. Subuh di sini lebih kurang pukul 4 dah boleh. Pukul 4 pagi dah boleh sampai subuh lah kiranya. Dia dalam awal pukul 5 macam tu dah syuruk. Jadi memang cepat je waktu terangnya di sini. Dan disebabkan sedang musim bunga, siangnya lama sikit lah. Maghribnya macam biasa lebih kurang pukul 7 macam tu. Jadi banyaklah masa yang boleh diluangkan pada waktu siang. Apa-apa pun saya nak ke stesen Sakurajima terlebih dahulu. Bila dah sampai di lokasi baru saya ceritakan dengan lebih lanjut. Okey, jom. Universal City 方面 JR 夢崎線とのお持ち込みできないようになっております。あらかじめご了承ください。おはようございます。Baiklah, saya kini berada di tapak Expo 2025 yang terletak di Pulau Umeshima di luar bandar Osaka. Ini adalah Expo Dunia bertaraf antarabangsa yang berlangsung dari April sehingga Oktober. Ia akan berlangsung selama 6 bulan di sini. Dan ini adalah Expo Dunia yang ke-36 sejak diperkenalkan di London pada 1851. Expo di Osaka ini adalah kali yang kedua. Sebelum ini Osaka pun pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1970. Dan yang paling akhir di Jepun sebelumnya adalah di Aichi pada 2005. Tema untuk Expo 2025 di Osaka ini adalah mereka bentuk masa hadapan untuk masyarakat bersama. Dan Pulau Umeshima ini adalah pulau buatan yang berkeluasan 4 km persegi. Dan struktur yang saya sedang berdiri sekarang ini dipanggil Grand Ring ataupun gegelung utama. Ia diiktiraf oleh Guinness World Book of Records sebagai struktur buatan kayu terbesar di dunia. Dan kalau anda boleh lihat di sini, ini adalah Pavilion Malaysia, salah satu daripada beratus-ratus buah negara yang turut menyertai Expo kali ini.
Baiklah, sekarang saya berada di tengah-tengah Forest of Tranquility ataupun hutan ketenangan yang berletak betul-betul di tengah kawasan Expo ini. Dan kalau anda berada di dalam kawasan ini, anda akan memang rasa tenang sebab ia terlindung dari segala hiruk pikuk orang ramai di sekelilingnya. Jadi kalau anda tak tenangkan diri di sini, tengok ada pemandangan kolam di dalam tu juga, bolehlah datang sini. Dan udaranya pun sangat nyaman, sejuk, dan boleh dikatakan tak ada orang pun dekat dalam ni. Jadi kalau nak merehatkan diri sambil berjalan-jalan dalam suasana yang tenang, boleh ke sini. Baiklah, selain daripada beratus-ratus buah negara yang mempunyai pavilionnya di Expo ini, terdapat juga pertubuhan antarabangsa termasuklah ASEAN yang ada seksyen yang tersendiri. Selain daripada ASEAN, ada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan juga pertubuhan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah antarabangsa.
Baiklah, jam sudah melepasi angka 7 petang atau malam. Tak tahu piawaian individu di mana. Macam yang saya kata, saya akan berada di sini sepanjang hari dan ya, memang dah malam pada sini. Apa yang boleh saya katakan ialah Expo 2025 ini adalah satu pengalaman yang amat menarik. Dan jika anda datang ke sini, jangan lupa singgah ke pavilion tuan rumah, iaitu pavilion Jepun, kerana ia sememangnya menarik dan menakjubkan. Amat menarik perhatian saya lah sebenarnya, dan itu antara pavilion yang paling best dalam kalangan pavilion yang sempat saya pergi. Kalau nak habiskan masa sehari suntuk pun anda akan rasa agak mustahil untuk bertandang ke semua pavilion yang ada di sini. Memang kena 2-3 hari jugalah kalau nak menghabiskan masa dengan sewajarnya. Ya, saya tak tahu nak buat apa lagi. Nak balik lah. Ini pun tak makan lagi, nak cek makan je lagi. Dan cuaca agak sejuk je, tapi taklah sejuk betul, tapi sejuk-sejuk nyaman lah. Jadi memang sesuai lah kalau anda nak datang sini pada waktu malam. Sebab selepas jam 5 petang ada diskaun, dan anda hanya perlu bayar 3,000 yen, jadi kurang RM90 untuk masuk ke sini. Saya masuk dengan pas awal berharga 5,000 yen atau lebih kurang RM150. Adakah ia berbaloi? Bolehlah, dia macam pergi taman tema yang tak ada apa-apa permainan, tapi menarik jugalah untuk bertemu dengan wakil dari pelbagai negara, dan dia menarik perhatian lah. Okey, itu saja dari saya di Expo 2025 Osaka ini di Pulau Umeshima. Memang sahaja suntuk di sini. Kita jumpa hari esok. Esok tak ada apa. Esok saya bekerja dari hotel WHH hari Sabtu dan Ahad. Hujung minggu ni saya ada agenda lah. Tak tahu agenda apa, kena tunggulah video saya berikutnya. Jadi terima kasih kerana sudi menonton. Seperti biasa, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe. Salam mesra dari Osaka, Jepun. Abang minta mengucapkan sudah, love you. Salam mesra dari saya, Syafiq Ashraf, #Forever No Ranger.